Dia beli rumah tu dengan keadaan yang sedia ada, tanpa negotiation. Harga yang dibuka oleh owner tu yang dia setuju. Viewing yang ketiga tu Alhamdulillah semua okey. Tak ada rasa panas macam buyer yang sebelum ni. Dia terus bayar booking pada hari tu juga. Kita pun open file dengan lawyer. So lawyer settlekan transaction, jual beli, signing SPA, semuanya smooth sahaja. Sampailah bila mana nak tukar nama dalam gerai. Kenapa rumah ni jadi lambat? Disebabkan ada isu dekat bahagian valuation report. Rumah yang saya jual tu satu-satunya rumah yang bukan Malay Reserve. Kiri, kanan, tepi, depan, belakang semuanya Malay Reserve. Sebab itulah valuer tak boleh nak keluarkan valuation report. Sebenarnya buyer ada intention untuk masuk awal disebabkan bila semak rumah tu dah naik, ada ular yang datang ke rumah jiran. So jiran buat report dan dia tampal notis merah depan rumah. Jadi buyer yang sekarang ni dia request untuk nak masuk awal, untuk dia nak bersihkan dan buat renovation. Tetapi owner pula nak duit dahulu sebelum dia nak bagi buyer duduk dalam rumah. Sebab dia takut proses tukar nama tu tak dapat diselesaikan. Dan buyer ni sampai kena bayar penalti ya. Kena bayar penalti disebabkan lambat. Padahal lambat tu bukan daripada side dia pun. Lambat tu daripada side pejabat tanah, daripada side valuer. Alhamdulillah buyer sangat-sangat strong dan steady. Dia tak tarik diri pun. Kalau dia tarik diri pun memang dia akan burn lebih banyak sebab dia dah pun bayar 10% deposit. Dia dah pun bayar duit booking. Dari 2023 sampailah Januari 2025 barulah selesai kes ni. Saya memang follow kes ni every week. Saya akan jumpa dengan lawyer, follow rapat kes ni untuk saya nak tahu kenapa kes ni terlalu lambat pending. Itulah journey saya settlekan kes rumah busuk berhantu di Gombak Setia. Sebanyak mengajar saya sebab baru saya tahu walaupun kawasan tu semua Malay Reserve, ada juga tanah yang bukan Malay Reserve. So kalau korang nak tahu lebih banyak journey saya jual property, korang boleh komen dekat sebelah, share dan like video ni, okay?